Set earphone ni dia bukan saja cantik tapi murah. Gaya body earphone ni memang betul-betul terpaling retro. Dekat depan skrin dia tunjukkan baki bateri yang ada. Bukan main berlampu-lampu lagi kau Rokiah. Cara nak pakai dia ni pun senang gila. Sangkutkan je dekat dalam telinga macam ni. Biasalah adat dunia, kualiti kalau nak baik sangat, harga kenalah baik lagi. Untuk aku bunyi dia sekadar biasa-biasa je, cukup-cukup je lah. Sekadar kalau kau nak dengar lagu, sekadar biasa-biasa, bukannya nak menghayati sangat. Nak charge dia ni senang je geng. Type C cocok dekat sini. Target dia boleh pakai 4 ke 6 kali. Pakai cas macam ni. Menangnya dia ni pada casing dia. Itu pada mata aku lah. Bentuk dan warna retro dia memang jadi sangat. Yang ini dia datang sekali dengan kabel Type A, Type C. Pun pada masa sama dia ada bagikan satu lanyard. Lanyard boleh disangkut dekat tepi badan dia ni supaya kau boleh gantungkan dekat beg kau ke, dekat telinga kau ke, dekat jari kau ke.